Laskar Hitam datang nak jatuhkan perpaduan kita. Nak hancurkan kepercayaan kita. Takkan kita nak duduk diam je. Masa hari tu diorang bom bandar tu pun habis kecoh kita. Dan benda ni bukan first time tau. Dari zaman Empire Melaka lagi. Jaya pula tu. Macam mana aku tahu? Aku Wan Daud, jom kita spill. Kalau korang nak tahu, Laskar Hitam ni dah ada dari zaman Empire Melaka lagi. Gila tak gila, dah berapa lama dah diorang ni survive? Aku rasa masa zaman Paramaeswara tu, ejen Laskar Hitam dah ada dah dekat situ. Aku rasalah. Sebab Laskar Hitam ni diorang kerja sorok-sorok. Diorang tak nak orang tahu. Ramai dah terkena dengan diorang ni. Sebab diorang ni memang kaki hasut. Kaki tipu, putar belit. Masa Empire Melaka mula nak jatuh, Laskar Hitam mula aktif. Makin ramai ejen yang masuk ke dalam sistem istana. Keputusan istana, diorang yang tentukan. Pentadbiran start berpecah belah. Banyak salah yang diorang buat terlepas. Habis rasuah sana sini. Hang Jebat derhaka dengan Sultan. Tun Mutahir mati kena fitnah sebab diorang kaburkan judgement Sultan pada masa tu. Kau nampak? Apa yang aku nampak? Kalau dalam istana dah jadi macam tu, kau rasa rakyat macam mana pula? Inilah taktik sebenar Laskar Hitam nak pecah belahkan masyarakat. Diorang tahu kelemahan kita. Takkan berdepan dengan konflik. Tapi kita dendam. Lepas tu, kita mulalah bermusuh-musuhan. Hujungnya, habis. Pecah belah rakyat kita. Tapi itu cuma satu permulaan je. Itu nak lemahkan struktur Empire Melaka. Untuk senangkan kuasa luar nak serang kita. Siapa dalang? Siapa ejen Laskar Hitam masa tu? Kau nak tahu selepas Empire Melaka jatuh, apa jadi kat Laskar Hitam? Tunggu episod depan. Aku akan cerita dekat kau satu-satu. Aku Wan Daud, logging out.